orang punya manager. Ya, saya pun faham. Bukan you orang salah. Senang saja call you bos mah. Kenapa lu orang buat macam ni punya? Lagi berapa lama you orang mau buat macam ni? Banyak senang saja call you punya bos suruh keluar. Tak ada malu kan ni macam? Hei, yo. Ni hari lu orang tak boleh buat kerja punya. Betul saya cakap, ni hari lu orang tak boleh buat kerja punya. Customer mari saya mesti halau punya. Ni hari kedai tutup. Jangan tengok ini hutang punya kedai. Siapa yang tengok? Ini biasa ini hutang punya kedai juga. Jangan. Hutang punya kedai ini semua. Jangan beli barang sini. Ini hutang punya kedai. Jangan beli barang lagi. Hutang punya kedai.